Camping ataupun glamping berbeza dan tujuannya sama, mencipta bahagia di tapak campsite dengan cara tersendiri. Jadi kali ini untuk barang baru pakcik, ini bukan barang baru lah. Selain daripada pakcik ada bantal, sarung bantal yang baru. Lebih estetik sebab warna dia warna hitam, boleh masuk dengan warna kakis pakcik. Dan pakcik nak tunjukkan kesayangan pakcik yang terbaru, iaitu daun-daun lalang yang bakal berhembus macam ni. Pakcik pilih combination yang cukup lawa macam ni supaya letak dekat dalam kodi pakcik tu, dia akan menggerbang macam ni, mencetuskan estetika dalam perhiasan di bilik tidur. Jadi pakcik jelmakan rumah di tapak campsite ni dengan menggunakan kodi. Apa-apa pun hashtag mana-mana pun jadi. Dan jadi juga pakcik ada beli 4 kapet yang sama konsep dia dengan pakcik punya kemah bridge ataupun kakis. Apa-apa pun untuk korang semua, jangan lupa kain batik di mana-mana pun jadi.